Keuntungan melebihi RM9,000 dalam tempoh kurang 1 tahun. Ini adalah item 10 dinar yang mana saya beli pada tahun lepas, Februari tahun lepas, dan sekarang tuan-tuan, harga untuk 10 dinar ni dah mencecah RM29,000. Waktu saya beli hanya RM20,000, sekarang dah RM29,000. Dalam tempoh masa kurang setahun tuan-tuan, kenaikan untuk 10 dinar ataupun keuntungan yang saya dapat melalui 10 dinar ni sekitar RM9,000. Modal sekitar RM20,000, sekarang dah jadi RM29,000 dalam tempoh masa setahun. Berbanding dengan kita simpan dalam bentuk emas, berbanding kita simpan dalam bentuk ASB tuan-tuan, andai kata saya simpan dalam bentuk ASB RM100,000. Kalau saya simpan dalam ASB RM100,000 dengan keuntungan ataupun dividen yang diberikan oleh ASB sebanyak 5.75% tuan-tuan, kalau saya ada RM100,000, bermaksud saya dapat pulangan sekitar RM5,750 tuan-tuan. Ini adalah keuntungan pada tahun lepas tuan-tuan, tahun 2025. Jadi saya nak bagi tahu apa kepada tuan-tuan, dengan RM20,000 10 dinar dalam tempoh masa setahun dah jadi RM29,000, naik RM9,000. Adapun kalau saya letak dalam ASB RM100,000, baru dapat RM5,750. Modal besar tapi keuntungan sikit. Namun untuk emas tuan-tuan, modal sikit tetapi keuntungan besar. Sebab tu tuan-tuan, ada kata tuan-tuan ada duit yang tak nak digunakan dalam tempoh masa terdekat, simpan sahaja dalam bentuk emas tuan-tuan. Emas tahun lepas keuntungan dia, kenaikan dia lebih 50%. Adapun ASB bagi pulangan sekitar 5.75%. Jadi tuan-tuan, nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas. Nak saya bantu tuan-tuan untuk tukar duit tuan-tuan yang berada dalam ASB ataupun tabung haji tadi, boleh DM saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebabnya. Sebab ianya jauh lebih bagus daripada tuan-tuan simpan ASB atau tabung haji. Jauh lebih bagus tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Itu apa yang diberitahu oleh pakar kewangan, antaranya adalah Tuan Azizi Ali dan juga Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan, saya akan bantu guide sebaiknya, insya-Allah. Assalamualaikum.